Assalamualaikum PP semua. Alright, so hari ni first raya. Jadi kemana aku yang lagi? Aku kan raya kan agak lain, pergi beraya luar negara. So tahun ni agak aku malah cerita aku bagi pakai lemang ke. Beraya dengan keluarga pun tak ada. Aku tertidur nak pakai lemang tadi. Tertidur pula cak. So sekarang ni sebab pakai motor. Pakai motor ni dia seronok. Laju kan, laju. Cepat, cepat pun. Cepat lah, kalau jam cepat lah dia. So aku akan ke JPO. J pula, bukan J, JPO. Susah sekejap. Pokok ada apa-apa barang yang ni. Dulu kalau sebelum ni JPO naik kereta. Ini kali kita naik motor, Mat. Jadi kita naik motor ke JPO. Alright. Raya pertama. Jadi aku dah ikut style orang Indonesia. Orang Indonesia kan. Lepas yang ke-12 kan, raya pertama. Dia dah ke tempat-tempat lain. Dah tak ada dah beraya-raya. Tahun lepas aku beraya ke Indonesia. Tahulah macam mana. So untuk yang family di Indonesia, selamat hari raya family di Indonesia. Mr. Aziz, Tika, Anda, Willy, adik, Ray, Bira, bagi-bagi besar di Indonesia, selamat hari raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Semoga kita bisa ketemu barang-barang, main barang. Baik, kita sambung dulu perjalanan. Kita dah selesai dari raya. Jom. Okey. Wow, agak mengejutkan. Lepas tu Gombak jam yang kau boleh tengok ni jam ni sangat-sangat mengejutkan lah. Aku tak tahulah ni balik kampung ke ataupun balik hari ke. Nak ke JPO tak mungkin orang ni. Nak beraya ni tapi boleh tahan dia punya jam dia. Jam. Takkan ada orang RV dekat geng kereta RV dekat BSP. Agak-agak tu Mengkoma. Mungkin kot ya. Api lah. Indahnya raya. Dah masuk tu jangan telur laju sikit. Ramai api lah. Betul raya betul orang ni. Itu dia kalau nak pergi. Bagusnya ada motor. So kita tak payah menghadap macam ni lah. Raya pertama kan nak pergi JPO macam ni kau naik kereta. Dah lalu jauh. Cari biasa je lah. Okey, kita sambung perjalanan. Okey guys. Wah. Banyak kereta lagi. Tumbang lah orang. Boleh tahan lah kereta-kereta tadi aku. Yang ni semua naik genting.
aku nak naik genting, tapi aku nak ikut daripada genting Sepah. Tak nak daripada sini. So masa aku nak merasa nak suasana terowong. Suasana terowong. Ya. Ini yang kita nak. Suasana terowong. Sejuk. Dia makin ke tepi pula. La ilaha illallah. Makin dia ke tepi pula. Bagilah selalu kiri. Nak keluar lah. Nak terowong lah. Sedapnya. Okey, kita sampai kita Sepah. Kita Sepah dah. Wah, ni Dewas lagi. Lepas terowong ada lagi Dewas. Ada lagi dah Dewas. Apa cerita Aku kan tak faham kenapa diorang tumbang ni. Lepas terowong dah lengang lah. Dia pasal mungkin sebab daripada 3 lane ke yang tu jadi 2 lane kan. Okey. Kita akan masuk. Kita ada janda baik kat GPO. Ni yang naik genteng kita boleh tahu lah berapa ketul lagi ni. Pasal tu lagi macam nak kan. Dia bila kau jalan kereta mungkin sebab jalan tak lancar. Lepas tu servis aku rasa minyak hitam tak ada masalah. Dia selalunya lah, kalau tak bateri, alternator, kalau kereta-kereta diorang ni lah, yang aku rasa lah, aku rasa pandangan aku. Kalau tak bateri, alternator, radiator. 3 ni yang agak melalai kan orang. Ganti sepah cantik report dia. Tapi cari hak lain-lain ke arah KL tadi. Okey, jadi kita sambung balik. Okey. Okey, aku paling, kalau korang pernah tengok video-video seperti ni, aku nanya paling tak suka lah seleko. Orang mampir suka seleko, aku tak suka seleko. Aku adalah orang yang tak suka seleko. Allah, banyak kereta tumbang man. So preparation lah kereta. Banyak genting. Jangan pandang rendah genting Kalau kereta tak cukup iman di enjin, jangan nak. Pastikan lah servis korang mencukupi. Ni pun nampak apa dah bersignal lah. Berat lah. Tengok pas. Tapi ada bas yang memang dia driver ni memang utai lah. Tak boleh lah main speed tu. Naik motor tu ada satu brother yang kenal tu, dia memang dah apalah pernah kerja di sini. So dia
layan lah dengan layan. Tapi banyak kan. Apa nak itu kereta naik genting pun banyak tumbang. Yang dekat highway Gopak ke Arab pun banyak tumbang. Aku rasa tadi kau nak pergi tengok lah. Ini lah lagi lah. Oh, Powerman buat duit. Oh ni kalau betul ni. Betul loh, kalau Powerman tak cuti buat duit. Oh banyak tumbang. Oh angin dia. Suasana angin dia rasuk. Oh sejuknya. Ni semua belum sampai ke GPO lagi kereta diorang ni belum sampai GPO lagi. So alternatif aku antara tu je lah. Radiator mungkin EJN sama panas, nak tahan pasal juk je sikit. Alternator kata pasal sampai power. Okay, bateri